PAS yang paling terkedepan dalam isu tersebut. Hampa, bila kita kata PAS hari ni menunggang isu untuk kepentingan politik mereka marah. Tapi cuba hampa lihat, bila mana isu pengulas RTM didakwa dipecat, PAS yang paling terkedepan dalam isu tersebut. Mereka kata apa? Ini soal keadilan, ini soal hak pekerja, ini soal kebebasan bersuara, macam-macam lagi lah. Tapi saya nak tanya satu soalan, bagaimana pula dengan kes bekas pegawai KIAS yang dipecat, yang mana beliau mendakwa usaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pembelaan, termasuklah berjumpa dengan beberapa individu yang berkenaan. But unfortunately, penyelesaian dia tidaklah seperti apa yang diimpikan. Jadi kalaulah benar PAS ni berpaksikan kepada keadilan, kenapa nak kena ada double standard? Yang berlaku di luar negeri mereka lah yang terpaling juara mempertahankan ataupun membangkitkan isu tersebut. Sedangkan yang berlaku dalam era pemerintahan mereka sendiri, krik-krik. Jadi hampa rasa lagu mana?